Puasa tapi tak semayang, sah tak puasa? Sah. Dah? Boleh pahala tak? Tidak ada pahala. Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash, atau kama qala. Ramai umat aku puasa. Macam puasa tanah merah, puasa jeli, puasa gua musai, puasa. Mekah pun puasa. Tapi tak ada pahala. Malaikat lapar dah dahaga je boleh. Kerana apa? Kerana langgar hukum. Antaranya yang paling besar sekali, meninggalkan solat. Akhirat kaki mu banyak mana pun puasa setinggi gunung. Allah tak tanya. Allah tanya solat dulu. Solat kita puasa ada 7 kapal. 7 kapal kargo pahala puasa kita. Faham? Allah tak tanya dan tidak dikira. Mana kira dulu? Semaya. Dalil Nabi kata, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal amalan yang akan Allah ambil kira dulu hari kiamat sembahyang. Ada sembahyang masuk neraka habis. Kerana umududdin hadis lain as-salah. Tiang-tiang agama sembahyang. Tidak akan dia ambil kira. Wa in salaha sa'iru amali. Kalau molek sembahyang, baru molek amalan yang lain. Dah sembahyang puasa. Nyahu ada muka dia. Tok Ibilal kata natal ni dak sembahyang. Tapi buka ada buka. Buka puasa sejik mari. Nampak kan? Dak sembahyang puasa. Dak puasa sembahyang, tu lagi ramai. Tu ramai tu, sembahyang. Dak tinggal tapi ada gak dak puasa. Siapa dak sembahyang, siapa dak puasa, dak diraya. Kerana apa? Kerana Nabi suruh raya tu orang yang puasa. Nabi kata kerana sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hendaklah kamu semua mulakan ibadat puasa Ramadan bila terbit anak bulan Ramadan. Dan hendaklah kamu berhari raya jika nampak bulan Syawal. Hendaklah kamu berhari raya. Kamu mana? Kamu hak puasa baru ni. Kamu hak puasa baru ni, kalau nampak bulan Syawal raya. Dah kamu hak tak puasa, dah masuklah nanti.